melihat batu ini dari sudut ilmu masing-masing. Jadi alhamdulillah, matematik ada pada batu itu, komputer ada pada batu itu. Astronomi memang ada lah, dah nak lari dah. Sebab dia ada hari, ada bulan dan tahun. Pada masa itu macam mana ada? Bukan ada hari ni kita tengok pun tak. Lepas dari sudut bahasa, undang-undang, ekonomi, memang tak. Jadi satu kata batu ni merangkumi berbagai rahsia yang ada kat situ. Jadi kita kata kalau satu batu ni sekarang mungkin jadi 1 in 9. Jadi itulah kita kata bila kita mengkaji ni kita akan nampak. Mungkin kita tak tahu ni siapa yang menulis. Siapa yang menulis pada batu. Bawah kerajaan kita tahu tak bawah kerajaan. Mana? Bawah kerajaan. Mana kita dia tak ada sebut dia. Semua Raja Mandalika dia. Raja Mandalika. Raja Mandalika. Dia Mandalika dia kita tengok ni bandar ni pembesar daerah. Dan sebab related dengan apa ni yang pedagang-pedagang Cina tu panggil apa ni yang masuk ke hulu apa ni kawasan hulu tu kalau berang tu semua tu tak boleh nak relate kerajaan mana hak yang memerintah. Dia kalau kena ambil hak Cina dia lah. Masa kerajaan Cina ni masa itu 1200. Kita tanya siapa Maharaja mana 1200. Ada. Cuma maksud Terengganu tu sendiri lah. Di Terengganu tu tak ada, kita Terengganu tak ada. Cuma dia ada masa yang sama Majapahit dia. Tapi Majapahit pun walau kata kawasan dia luar, tapi macam kita kata yang duduk luar daripada kawasan dia tengok. Ada tempat yang ada lepas pada pandang sebagainya kan. Pak jauh sikit mungkin tak terlibat lah pada dia. Itu dah. Macam kita kata tengok kawasan katalah di Indonesia kan. Dan bahasa dia seluruh bahasa tak boleh bahasa Cina lah. Tapi di luar daripada Jakarta semua ni banyak Cina. Macam tu katalah di luar kawasan dia. Walaupun dia kata ni dia punya area dia kan. Tapi penguatkuasaan dia tak mungkin tak dapat situ. Di situ je lah. Jadi kita boleh tengok tadi benda-benda yang kita rasa tadi. Yang kedua saya kata yang bagus tadi satu ni. Bila